Assalamualaikum geng. Okey, hari ni banyak barang sampai. Apa yang best? Ni dia. Carburetor PWK double power jack. Tu dia hang tengok. Tak purple tak kawan. Kalau ni betul-betul purple sekali, yang getah dia pun purple. Tapi sekali kita terang pasal carburetor sebab yang lain tu barang restock, kita pergi cepat kat barang lain dia cepat sikit. Okey, untuk blok EFI. Okey, yang duk tanya blok Dream lah apalah, ni dia dah sampai dah blok Dream. Okey, blok Dream kita ada saiz 53 dan juga 54. Okey, lepas tu kita ada blok Clash 1, body panjang Clash 1. Yang tadi panjang Dream, yang ni panjang Clash 1. Kita ada 56, 57 dan juga 58. Okey, 3 saiz, 56, 57, 58 untuk Clash 1. Yang ni pula Clash 1 body dah tambah 3 lagi. Okey, yang ni kita ada 57 dan juga 58. Okey noh, cuma kali ni kita ada upgrade sikit apa. Kita buat siap-siap bagi longgar sikit kat hangpa. Tidak itu dia ketat kan. Dia ketat. Yang ni kita buat longgar sikit. Noh. Tapi macam mana sekalipun hangpa kenalah di polish ikut spek yang penuh. Ataupun kalau hangpa rasa clearance macam saya buat ni dah okey, hangpa boleh pakai terus. Kalau hangpa rasa macam pomen saya ni selalu dia longgar lagi, hangpa buat bagi longgar lagi. Terpulang hangpa. Cuma saya tak buat lah macam itu dia ketat sangat. Sebab itu memang semua orang kena pergi polish. Yang kali ni ada yang dia main ringan, ada yang dia main cun-cun. Okey. Tapi dia takkan bunyi, hangpa jangan risau. Untuk piston EFI ni dia takkan bunyi punya. Yang ni saya 57. Okey. Dia ringan lah. Okey. Ada pomen dia nak macam ni lah. Dia tak mau longgar sangat. Ada pomen dia tak mau macam ni, dia nak longgar. So yang ni kita buat ni macam ada orang boleh pakai macam ni terus, ada orang dia nak polish lagi. Macam hari tu saya buat, semua orang kena pergi polish. Kalau siapa pasang terus itu dia akan jam. Cuma hari tu saya buat ketat tu supaya semua orang setting cara masing-masing. Tapi saya rasa macam tak perlulah. Baik saya polish dulu siap-siap. Hampa dah jimat duit sikit untuk polish. Tapi kalau hampa nak longgar lagi, baru hampa pergi polish. Kalau hampa punya pomen selesa macam ni dah, follow terus macam ni. Okey. Semua size kita buat macam tu. Okey, untuk carburetor pula. Okey, pertama kali saya tak mau cakap bak leng tu, saya nak cakap bak pipe ni dulu. Pipe ni cukup masalah. Depa pergi duk sambung macam ni. Pipe ni fungsi dia bukan sambung macam ni. Salah. Bila hangpa sambung macam ni, carburetor ni tak ada lubang nak nyawa. Lubang dia nak nyawa tu tak ada. So bila kita masuk je minyak, tempat pipe minyak biasa, dia akan tendang kot nozzle ni. Lepas tu hangpa nak kalut nak claim lah. Carburetor rosak, carburetor overflow. Padahal hangpa pergi sambung pipe macam ni. Dia tak boleh sambung macam ni. Pipe ni sebab tu dia bagi dua. Dia suruh buat macam ni saja. Macam ni, satu sebelah dan sebelah lagi macam ni. Okey, ni cara dia. Macam tu saja. Satu sebelah sini, satu sebelah ni. Dia duduk macam tu baru dia boleh nyawa. Ni bila hangpa direct bypass macam tu, tak ada lubang nyawa. Lepas tu kita buh minyak, dia akan tendang kot nozzle kita. Lepas tu hangpa duk claim, duk kalut claim. Pipe ni dia kena biar macam tu, tak ikut suka hangpa lah nak tarik kat atas macam tu ke, nak turun kat bawah ke, tak mau pakai terus macam ni pun tak apa. Jangan duk bypass dia, okey? Okey, mari saya cerita sikit pasal carburetor PWK ni. PWK double power jack . Okey, kita buat color purple semua. Jadi apa boleh nampak kat sini ada dua tempat adjust power jack. Okey, yang ni, yang sebelah sini, yang sebelah panjang punya ni, dia untuk kita setting dia masa kita separuh half throttle punya. Half throttle kita akan setting kat sini. Untuk bawah ataupun idle semua kita main dekat pilot ataupun minjet. Okey, untuk separuh kita guna nozzle yang ni. Hampa boleh setting kat sini. Untuk yang full throttle hampa guna yang sebelah sini yang pendek punya. Jadi sangat-sangat senang untuk hangpa setting. Lagi-lagi yang low zaman back pressure ni memang sangat perlukan dua power jack ni. Okey. Untuk exhaust open pun perlu, exhaust cutting standard pun perlu, straight flow dan exhaust back pressure sangat-sangat perlu. Jadi dia akan memudahkan hangpa. Silap-silap hangpa sekali tukar minyak pellet pun hangpa dah jumpa setting dah. Dan satu lagi saya nak pesan, dia punya minyak dan pilot dia akan main kecil-kecil lah. Dia tak main macam sebelum ni. Contoh sebelum ni hangpa duk setting PWK pilot 42, minyak 120. Kali ni dia akan jadi kecil. Mungkin minyak tinggal 100, pilot jet mungkin 338, tinggal 36, terpulang pada masing-masing lah. Tapi dia akan berkurang daripada sebelum ni. Sebab kita dah ada lagi satu lorong, satu lubang untuk tembak minyak kat dia. So minyak dengan pilot kita akan boleh kurang. Jadi kalau kita naik dalam keadaan bawah half throttle tu, memang motor kita akan lagi jimat lah minyak. Sebab kita setting banyak tempat. Minjet, pilot, power jack yang pertama dan power jack yang kedua. Jadi banyak tempat yang kita boleh setting ni. Sebelum ni kita boleh setting 3 saja. Minjet, minjet, pilot jack dan juga power jack kan. Yang ni minjet, pilot jack dan juga power jack pertama, power jack kedua. So setting lagi senang. Okey, untuk sampel hari tu yang saya duk test pun saya dapat result yang sama dan juga F1 King kita lah. King Pomen kita tu carburetor punya tuner kita memang dia kata sangat best dan saya pun dapat result yang sama. Jadi dia test pun dapat yang sama, saya test dapat yang sama. Dan dia kata apa tahu? Kerak yang dia duk test, sampel yang saya bagi dia, sekali je dia tukar minyak pellet. Yang lain semua dia duk main setting ni lah. Tak cukup, dia buka lagi. Tak cukup, dia buka lagi. Terlebih, dia tutup balik. Sama juga dekat macam full throttle pun, dia buat benda yang sama. So, dia kata sangat-sangat best lah.
Dia sebab saya jarang main operator. Cuma bila sampel sampai saya tetap kena test, dia pun kena test. Tapi dia banyak test lagi lah pada saya. Contoh kalau main 10 biji, saya bagi dia 3-4 biji, saya test biji 2 biji saja macam tu. Jadi saya test pun dapat benda yang sama, dia test pun dapat benda yang sama. Jadi syok lah. Jadi kita dah masuk stok lah. Kita ada saiz 26, 28, 30, 32, 34 dan juga 36. Tu dia. Okey, jadi yang pertama bila mana kita ubah mold baru, kita kena buat tambah pipe, tambah nozzle, tambah skru semua ni, kos kita akan bertambah lah. Okey, kos kita akan bertambah. Sepatutnya memang saya kena up harga sikit lah. Tapi tak apa. Janji geng purple kita bagi harga yang sama macam sebelum ni. Walaupun double power jack, harga maintain macam single power jack. Tu dia. Walaupun kalau purple semua ni. Okey. Dia akan dapat apa? Dia akan dapat carburetor. Dia akan dapat main jack free 5 biji. Pilot free 5 biji. Jarum free 1. Okey. Getah dia ni, pipe hose ni boleh bagi. Dan getah ikat carburetor pun dia bagi. Color purple juga. Tu dia. Ni lah. Kalau tak ada plastik, color macam ni. Jadi total semua dia akan jadi color purple lah. Tu dia, geng. Takkan tak mocik, geng. Okey. Jadi kita ada 6 saiz lah. Macam saya ulang sekali lagi. 26, 28, 30, 32, 34 dan juga 36. Harga kita masih maintain. Hampa boleh cuba, hampa akan rasa beza dia. Apa dia double power jack ni. Sangat-sangat senang setting dan lebih tepat kita setting. Pasal kita ada 4 tempat untuk kita setting dia. Okey, untuk total body pula, kita ada Y15, saiz 36, model oval punya. 36 dan yang ni 42. 42 model bulat punya butterfly. Untuk Y15 dua-dua ni. Okey, yang ni V8 punya kita ada 34mm dan juga 36mm. Okey. Lepas tu kat depan tu kita ada gear. Okey, yang ni gear set 125 nya untuk Y15, ratio dia boleh tengok kat depan tu 125 dan yang ni gear 5 sahaja. Kita boleh jual asing pula gear 5 sahaja untuk Y15 juga. Yang ni LC 124, ratio dia dekat depan tu, dan yang ni gear 4 sahaja. Jual asing juga. Okey. Lepas tu oil pump. Oil pump yang ni Y15 nya, yang ni model yang dia bukan big flow punya, bukan big punya oil pump. Yang ni racing punya, dia lebih kuat daripada original, tapi yang besar punya lagi kuat pada dia lah. Jadi macam motor standard, motor spec 62, 63, 60, pakai yang ni pun dah cukup-cukup cun dah. Okey, yang ni pula LC. LC yang ni big flow punya, LC4S, okey. Yang ni model big flow punya, yang ni apa spec pun hampa hantam je, confirm. Cun, tak ada masalah dah. Okey, yang tu je yang sampai dulu hari ni. Jadi hampa boleh order dulu ni, terutama kali operator. Tolong order cepat. Satgi tak ada order, hampa marah saya. Sebab nak main balik ni silap-silap, lepas raya Cina, lepas raya apa tak tahu lagi lah. Kita nak sangkut dengan macam-macam cuti lagi. Okey, clear. Order apa yang ada dulu, yang tak ada nanti kita iklan lain. Ngam.